Hibah sering dianggap penyelesaian paling mudah dalam perancangan harta. Tapi, adakah hibah sentiasa selamat dan bebas masalah? Hari ini, kita bincangkan risiko dan keburukan hibah jika dibuat tanpa perancangan yang betul. Hibah ialah pemberian harta semasa hidup. Namun, seperti mana-mana instrumen kewangan atau perundangan, hibah juga ada risikonya. Masalah biasanya timbul bukan kerana hibah itu salah, tetapi kerana cara hibah dibuat itu tidak betul. Antara risiko terbesar hibah ialah kehilangan hak milik serta kawalan. Apabila harta dah dihibahkan dan pindah hak milik, harta tersebut telah menjadi hak milik sepenuhnya kepada penerima. Jika hubungan berubah, kita mungkin tak boleh tarik semula. Kita jangan berharap penerima bertindak seperti yang kita nak. Ada satu kes ni, rumah dijual tanpa pengetahuan, harta digadai, pemberi diabaikan selepas hibah dibuat. Situasi ini sering berlaku bila hibah dibuat dalam keadaan emosi, tanpa berfikir ke depan. Hibah yang tak seimbang boleh mencetuskan rasa tak puas hati waris lain. Walaupun sah di sisi undang-undang, dari sudut hubungan kekeluargaan, ia boleh meninggalkan luka yang panjang. Ramai menyangka hibah boleh dibuat secara ringkas, lisan atau berkata-kata. Hakikatnya, hibah tanpa dokumentasi yang betul boleh dipertikaikan di mahkamah. Akhirnya, harta tersebut tetap menjadi beku, tidak dituntut kerana masalah yang sepatutnya diselesaikan melalui hibah tidak boleh selesai. Perlu difahami bahawa bukan semua aset sesuai untuk dihibahkan. Antaranya ialah harta yang masih bercagar, aset milik bersama serta simpanan tertentu. Jika tersalah langkah, hibah boleh menyukarkan urusan masa depan. Ini tidak bermakna hibah itu buruk. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa hibah perlu dirancang dengan ilmu, bukan ikut trend semata-mata. Itulah serba sedikit tentang keburukan hibah yang perlu kita fahami. Rancanglah dengan teratur supaya keluarga lebih bahagia dan terjamin. Kalau ada sebarang soalan, boleh je chat Alia di WhatsApp atau layari pewarisan.my untuk ketahui lebih lanjut.